Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back. Channel Yusof Sembang Kari. Sambil aku jalan cukupkan step ni, aku nak sembang aku orang pasal jadi sebenarnya dengan top 2 teams yang Premier League kan. Sebab untuk Liverpool aku rasa orang boleh cakap dia orang boleh expect lah. Sebab obviously satu team tu compete for Champions League, satu team dah menang. And tipu lah kalau korang cakap kemenangan takkan buat kau kenyang dan tak ada keinginan yang tinggi dah. Kalau korang tak setuju dengan point tu, actually tak make sense. Memang sepatutnya kenapa kau main dalam Premier League? Sebab nak menang. Duduk je lah. So bila kau dah menang, kalau kau fikir logically, bila kau dah menang, apa lagi yang kau nak fight for? Tak ada lah. Betul tak? So the fact that aku still akan point out beberapa benda sebab aku rasa penting juga, especially kalau kita tengok dari segi POP Chelsea dalam game ni. Kita sembang aku nak settlekan dulu semua betul pasal Chelsea. Sebab aku to be honest, aku sangat impressed dengan performance. Walaupun point aku cakap tadi dong against team yang tak ada benda nak fight for dah kan. Tapi sebelum kita sentuh pasal Liverpool, macam aku dengan Chelsea, aku nak sentuh sikit je pasal Arsenal. Sebab aku kadang-kadang macam fed up dengan Arteta. Sebab benda yang paling obvious sebenarnya bila kau fikir kan, dah tak ada apa yang aku nak fight for dalam EPL. Aku rasa walaupun drop point beberapa game betul-betul, tapi aku rasa diorang mesti akan dapat Champions League spot. Sama ada menang Champions League ataupun walaupun agak sukar, tapi yang lebih tinggi adalah qualify daripada Liga je lah, dapat top 5 kan. Sebab apa? Sebab aku rasa ni adalah game yang mana sepatutnya memang take the risk gila-gila tau. Sebab tak ada benda nak fight for kan. Try eksperimen dengan cara yang sebenarnya kau nak main against PSG nanti. Sebab aku nak cakap, aku memang plan kau nak gunakan Trossard sekali lagi game PSG, memang bunuh diri. Ada sebab kenapa diorang concede goal awal-awal pula set piece tu. Sebab diorang ada kelemahan dari segi tu, physicality diorang. So patutnya gunakan benda tu and set up the team, cara macam mana kau nak set up against PSG. So okay, memang kau akan kalah, tapi at least kau kalah dengan keadaan yang kau dah tahu macam mana kau nak main next game. So this fact that main style yang memang bapak boring gila main, aku kesian gila kat fan-fan yang game tu lah. So walaupun game ni aku tak asalkan bagi impact besar pada game PSG. Sebab satu, aku rasa Arsenal akan set up dengan cara berbeza. Yang kedua adalah sebab aku rasa kalau kau tengok game Real Madrid yang menang kau-kau 2 game, first second leg, in between game-game EPL pun memang teruk performance. So aku sampai lupakan. But untuk set Liverpool ni, aku rasa kan Liverpool dah boleh start fokus on apa tau. Siapa yang kau nak jual, itu kau kena start fikir. Sebab game ni just menunjukkan mana, kalau aku dah jadi slot, aku fikir game ni lah aku nak tengok siapa yang aku nak simpan, siapa yang aku nak lepaskan. Sebab di sini diorang nak buktikan diri diorang, especially ada beberapa player yang kacau end of the season, akan buka ruangan kosong. So time ni lah aku nak tengok sama ada kau akan sign player lain ataupun kau akan guna player-player yang ada and just develop diorang lebih lagi. Especially macam Jones, Jota, sebab dia tua. So kalau dah tua, aku rasa kau setuju kalau aku cakap player-player yang tua ni, kalau kita nak cakap daripada segi value diorang akan lebih berkurang. So why not just lepaskan and reinvest. Sebab kau nak faham, dia tak boleh reinvest pada trend yang nak caw. Sebab trend akan pergi dengan free nampak gayanya. So why not just lepaskan player-player ni and try untuk gunakan funds tu untuk rebuild the team. So percaya aku cakap next season akan lebih sengit, especially aku rasa City akan up balik to the next level, and Chelsea juga, mana kita akan sentuh dalam game ni lah. And antara player aku rasa Liverpool patut lepaskan, aku akan buat full breakdown siapa end of season nanti, siapa yang Liverpool patut go for dan sebagainya. Tapi paling obvious dalam game ni bagi aku Kuansah, Jones, aku rasa dua ni line tu aku boleh terima kalau dia jual kan. Tapi macam aku cakap, macam Nunez kan. Tapi aku rasa kalau nak jual Nunez, at least kena ada player yang kau yakin akan masuk. Kalau kau dapatkan pengganti striker, okay, then aku boleh terima Nunez. Sebab performance dalam game ni, yang ada miss header tu, lagi aku tunjukkan
Kau dah bagi terlalu banyak masa, dah banyak duit yang kau spend, sudah sampai masa untuk kau cut the loss and reinvest lah. Itu yang pertama. So aku rasa Liverpool punya performance dalam game ni, kekalahan ni aku rasa tak main peranan yang besar. Cuma sayang lah sebab aku rasa Mo Salah mesti nak cement dia punya position lagi, tapi dia tak expect akan dia kunci oleh Kukureya. And yang pasal Kukureya, Chelsea aku rasa season ni punya overall season kan, sebab season pun dah nak habis lah, aku rasa Kukureya antara player yang paling improve lah kalau nak cakap aku, compare to macam mana dia masuk mula-mula season ke Chelsea. Orang write off dia gila-gila kau, tak logik. Dia macam Palmer lah, yang mana kita nampak Palmer start perform gila, the best player on the pitch semalam, obvious gila. Takkan ada kebetulan kebelakangan game ni dia tak perform. Orang tak logik kalau kena write off dia cakap player yang tak perform terus, sebab dia terlalu lama dia perform. Sama dengan Kukureya, dia main kat Brighton terlalu roket. Takkan aku nak cakap dia dah finish lah. Aku nak season ni performance yang ada Kukureya, ada manager yang baru kan, Maresca, macam mana dia boleh dapat balik confidence and dapat play at the highest level, yang mana kita semua tahu dia ada capability tu. And kalau nak tengok dari segi play-pace lain kan, aku nak tengok konsistensi yang Palmer tunjuk dulu tu, dia boleh start replicate balik. Sebab dalam game ni, against team yang macam aku cakap ni, pemenang Premier League, semua orang respect. Dia akan dapat menunjukkan kenapa dia is that player, that MVP, yang mana game ni dia dapat tunjukkan. Tapi adakah dia dapat tunjukkan daripada game-game penting yang akan datang? Kalau for the next 3 games dia dapat consistently put in a performance, maksudnya kita dah boleh start letak dia dekat that level. Sebab 3 game yang akan datang adalah game-game penting untuk cement position Champions League. So macam-macam boleh jadi, tapi kalau tanya aku tu biasa aku selalu akan dapat pun Champions League. And Chelsea punya performance kan dalam game ni, cara diorang set up, cara aku tengok combination between, aku tak terfikir kau boleh letak satu padang Enzo, Lavia dengan Caicedo. Caicedo kau letak dalam mana pun memang Mamat dia sentiasa roket. Kukureya kunci Salah, Caicedo everywhere. Walaupun memang right back banyak kali kat dia masuk di final third, tapi yang paling aku rasa OP dalam game ni obviously midfield Chelsea lah. Sebab midfield Chelsea game ni aku rasa memang control the pitch. And aku rasa susah untuk aku overreact, sebab aku rasa diorang lawan team yang dah kenyang dan ngantuk, faham tak? So tapi kita kena still bagi kudos, performance tu tak roket lah. Kamu ada certain player, ada certain team player, walaupun lawan team yang dah menang, confident diorang takkan tinggi juga, diorang akan start tak perform ke. Cuma aku nak cakap dekat Chelsea jangan overreact lah. Aku rasa sebab macam aku cakap tadi, that's the main reason. And dalam game ni aku rasa menunjukkan mana diorang hanya perlu improve sikit next season bagi aku. Chalobah performance, defensive masterclass game ni, walaupun lepas 2-1 tu aku rasa macam boleh jadi ke draw, tapi dapat penalty pula, memang finish the game off. Tapi aku rasa diorang perlu dapat seorang striker yang betul-betul quality, yang memang boleh bantu macam Palmer. Aku rasa masalah diorang akan settle. Diorang perlukan that guy, dan diorang perlukan satu lagi player yang mana kau rasa macam defense kau ni yang setiap ada masalah perlu recall Chalobah lah, pelbagai kan. Kau just perlukan satu defender yang boleh support. Sebab kau kena faham, defense Chelsea ni muda sangat. Colwill, Chalobah ni muda. Saya lihat satu player yang experience lah untuk bantu diorang.